Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat tempahan ataupun pendaftaran di halaman web teknikfbo.com. Okey, terdapat dua cara membuat tempahan, iaitu salah satunya dengan klik kepada menu tempahan ini, ataupun salah satu cara lagi ialah dengan klik pada butang tempahan yang disediakan di halaman web utama atau sales letter teknik FBO. Di sinilah. Okay, sama saja kedua-duanya. Klik daripada sini boleh atau klik di sini pun boleh. Okay. So, sebagai contoh saya klik di menu tempahan ni lah. Okay, seterusnya tuan-tuan boleh membuat pilihan untuk membeli package yang mana satu lah. Okay, terdapat 3 package. So boleh pilih salah satu package yang tuan-tuan dan puan-puan ingin beli. Okey, sebagai contoh saya ingin membeli package 3. Okey, bernilai RM197. So klik pada order sekarang. Okey, di sini pertama sekali perlu membuat pembayaran melalui salah satu akaun yang telah disediakan. Okey, antaranya buat pembayaran melalui Maybank, CIMB ataupun boleh buat pembayaran melalui PayPal. Okey. Untuk pembayaran melalui PayPal, tuan-tuan dan puan-puan perlu klik pada butang PayPal ini. Okey, seterusnya setelah selesai membuat pembayaran, tuan-tuan perlu mengisi borang pengesahan pembayaran di sini. Sebagai contoh, nama kita, okey, alamat email, nombor telefon bimbit kita. Okey, 3 ruangan yang bertanda merah ni adalah wajib diisi lah. Okey, di ruangan yang seterusnya ni tidak wajib. Jadi tuan-tuan boleh abaikan. Yang penting perlu pilih negeri. Okey. Seterusnya kita perlu masukkan kata laluan. Okey. Web teknik FBO ini mempunyai ruangan pelanggan. Okey. So di sini tempat untuk anda login dan masukkan username dan password untuk mengakses ke ruangan pelanggan dan seterusnya untuk download produk yang dibelilah. Jadi untuk mengakses ke ruangan berkenaan kita perlu ada password. Okey, ataupun kata laluan lah. Okey, username atau ID pengguna adalah email kita. Okey, seperti yang dinyatakan di sini. So email yang kita masukkan di sini akan menjadi username kita lah. Okey, so masukkan kata laluan kita sekurang-kurangnya 6 karakter. Seterusnya kita akan nampak package yang kita beli. Pilih cara pembayaran yang telah kita buat lah. Okey, contohnya CIMB lah. Okey, dan masukkan bukti transaksi pembayaran di sini. Okey. Okey. So tuan-tuan perlu masukkan bukti transaksi pembayaran tuan-tuan di bahagian inilah. Okey. Dan tuan-tuan boleh juga masukkan sebarang nota tambahan di sini jika perlu. Jika tidak perlu, tuan-tuan boleh abaikan kerana tiada tanda merah di sini. Dan terakhir sekali kita perlu masukkan kod keselamatan. Okey. Dan klik butang saya pasti maklumat di atas adalah benar. Dan terakhir sekali kita klik pada butang hantar borang. Okey. So selesailah proses pendaftaran. Langkah seterusnya kita perlu periksa email kita. Okey. Periksa email kita untuk melihat maklumat tempahan lah. Okey, so beginilah maklumat pengesahan pembayaran dan tempahan kita. So kita boleh klik lah, kita akan dapat email daripada Jamal dan Ali Hanafiah. Okey, no invoice number kita. Seterusnya klik pada email ni untuk melihat maklumat tempahan atau invoice kita lah. Okey, so kita dapat lihat di sini maklumat yang telah diberikan. Okey, invoice number, maklumat tempahan, username dan password kita lah. Okey, di sini juga ada di highlight kan nota penting. Okey, maksud di sini kita perlu menunggu email lagi satu, okey, iaitu email pengesahan. Okey, email pengesahan ni maksudnya email pengesahan akaun kita lah, yang menunjukkan akaun kita telah aktif dan kita boleh mula login ke ruangan pelanggan. Okey, so pada email yang kita akan terima nanti mempunyai username, password kita serta pautan untuk login masuk ke ruangan pelanggan. So kita perlu menunggulah pengesahan daripada admin. Okey,
Setelah akaun kita diaktifkan oleh pihak admin, kita akan menerima email seperti inilah. Okay, daripada Jamal dan Ali Hanafiah, dan terdapat nama kita dan tajuk akaun keahlian anda di teknikfbo.com telah aktif. Okay, jika tuan-tuan tak nampak bahagian hujungnya, boleh klik kepada tajuk ni lah, tajuk email tu. Okay, so dia akan mengesahkan bahawa akaun kita telah aktif lah. Okay, setelah akaun kita aktif, kita boleh nampak maklumat di sini. Okay, anda kini boleh mengakses ke ruangan ahli. Okay, so kita punya username dan kita punya password lah. So kita masuk ke link yang disediakan ni. Anda boleh log masuk ke ruangan ahli melalui link di bawah. So klik pada link ni. So kita perlu masukkan username dan password kita di sini lah. Okay, jangan lupa ID pengguna atau username adalah email yang kita gunakan semasa pendaftaran, dan seterusnya password. Okay, kita boleh remember atau tak perlulah. Okay, so kita akan nampak ruangan ahli lah. Okay, di sini kita boleh download produk-produk yang telah kita beli. Klik pada butang download yang disediakan ni. Jika kita beli package 3, kita nampak lah produk package 3. Kalau kita package 1, kita akan nampak package 1, package 2 dan seterusnya lah. Okay, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton.